Hai guys, hari ni saya nak tunjuk kat korang cara untuk kita print atau photostat depan belakang. Kita panggil depan belakang. Terus ni saya tunjuk kat cameraman. Benda first kali kita akan pergi ke bahagian copy. Kalau korang duduk bahagian lain, make sure masuk copy and then basic. Yang basic ni kita masuk duplex dash combine. Untuk depan belakang, photostat depan belakang ni kita tak perlu yang bahagian combine ni. Kalau previously video original copy untuk 4-in-1, 2-in-1 kita tak bagi kacau kan. Untuk depan belakang kita kacau. Kita ambil one side, two side untuk depan belakang. And then untuk zoom, zoom kita jangan kacau juga. Same goes untuk 4-in-1, 2-in-1, 8-in-1 sekalipun jangan kacau zoom. And then masuk paper, pilih pilihan tray yang korang nak pakai. Kita pakai tray 1. And then colour pun like usual, pakai colour ataupun black and white. Kita ambil black and white, tekan OK. And then kita masukkan kertas di bahagian gelas. Kita masuk bahagian gelas. Korang nak masuk kat feeder pun boleh juga, ikut kesesuaian korang lah macam mana korang nak buat, either gelas ataupun feeder. Tapi make sure amount kertas tu cukup lah untuk korang nak buat tugasan tu. Lepas dah kita set up ni, kita letak kertas, kita just tekan start button biru. Dia akan naik macam ni. And then dah habis macam ni, kita tekan sekali lagi. So dah naik 2 original copies. And then kita tekan finish, tekan start. Kalau bagi yang menggunakan gelas, dia akan naik macam tu lah. Kalau korang guna feeder tu, korang tak perlulah tunggu macam tadi ni. Dia akan direct masuk and then dia akan auto jadi. Nampak tak resultnya? Ni bahagian depan dan ini bahagian belakang. Itu saja daripada kami, Khalifah Copier, mencetak tanpa batasan.